saya Zainuddin bin Bahari. Nama kedai Din Kedai. Dengan popularnya selalu orang panggil Din Kedai lah. Mana-mana cakap Din Kedai. Di waktu petang kita ada jual nasi lemak. Bermula 6.30 petang sampai pukul 9 macam tu lah. Nasi lemak akan habis. Sambung dengan mi udang. Mi udang special dan nasi goreng udang special. Udang tohe. Kalau China cakap tohe lah, udang besar. Kita kena pilih udang besar sebab pelancong lah. Sebab pelancong kalau tengok udang besar, oh dia tertarik Mahal sikit pun tak apa, jadi sedap dan puas hati. Nak ikan kembung tu lah. Kalau Cina cakap kamong, bahasa kita belaling. Kalau orang luar cakap ikan kembung lah. Ikan kembung special sebab di kawasan daerah sini dia punya air masin sikit. Itulah ikan kembung dekat Perak ni sedap. Pangkor ni dia lebih manis sebab di sebelah Kedah tu kembung dia berbeza. Kita lagi sedap.